Pada hari ini, kita akan mengadakan satu sidang media berkaitan dengan isu stateless. Untuk maklumat rakan-rakan media, perjuangan MHO dengan masyarakat stateless ni bukan satu perkara baru. Kita telah bermula usaha untuk memperjuangkan stateless ni sebenarnya daripada tahun 2021 lagi. Usaha itu berterusan dan kita berhenti seketika kerana pada waktu itu terdapat pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh kerajaan. Saya ingin menceritakan dulu apa itu stateless sebab ramai masih lagi tak faham. Stateless ni untuk maklumat rakan-rakan merupakan individu yang lahir di Malaysia tetapi tidak mempunyai kewarganegaraan asing. Bermaksud mereka tidak pernah berdaftar dengan mana-mana kedutaan asing ataupun berdaftar dengan mana-mana kementerian luar di negara-negara lain. Mereka lahir di Malaysia, bahasa mudahnya tali pusat dia tu turun di Malaysia lah. Kalau bahasa Sabah dia bagi tembuni. Jatuh di Malaysia, tanam di Malaysia. Lahir di Malaysia. Tu dia punya kriteria. Kriteria yang kedua, ibu dan ayah mereka ni, sebahagian besar daripada mereka masuk dengan cara yang sah. Sebagai contoh, kalau yang paling common sebut stateless ni, adalah masyarakat nombor satu, masyarakat di Sabah, masyarakat daripada Selatan Filipina dan sebahagian daripada Indonesia, dan majoriti daripadanya ada sebahagian besar berbangsa Bajau ataupun Sulu. Mereka pada tahun 70-an masuk, diberikan kebenaran untuk masuk. Dokumen diberikan oleh kerajaan negeri. Antara dokumen-dokumen yang diberi oleh kerajaan negeri adalah bagi Sabah pada waktu itu namanya IMM 13. Ini pada orang yang tak mendengar ni. Nama dokumen tu IMM 13 dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Negeri Sabah. Diberikan kepada pelarian. Dan ada sebahagian daripada mereka dikeluarkan dokumen-dokumen daripada kerajaan negeri. Kena faham Kalau di Semenanjung, kuasa immigration berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi berbeza dengan Sabah dan Sarawak, kuasa immigration berada di tangan Jabatan Immigration dan Ketua Menteri, Jabatan Ketua Menteri. Pada waktu itu terdapat dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri. Biasa kita panggil task force, burung-burung, JKM, ini nama-nama dokumen yang mungkin dekat Semenanjung ni kita tak pernah dengar. Tapi kalau di Sabah ni, benda tu agak common pada dia orang untuk dengar nama-nama dokumen IMM 13, JKM, Banci dah kan? Banci, ini antara perkara-perkara dokumen-dokumen yang dipegang oleh warga stateless. Tetapi masalahnya adalah anak cucu mereka. Bila saya sebut anak cucu mereka ni, saya bersebut mengenai generasi ketiga, keempat, kelima dan sekarang ni generasi dah sampai ke-6, betul tak? Ke-6. Dah ada generasi ke-6. Kenapa saya nak bezakan? Sebab ramai orang cakap, apa ni, MHO ni sokong pendatang tanpa izin. Stop dulu. Jangan sebut perkataan tu tak tepat. Kalau kita sebut pendatang tanpa izin, mereka baru datang. Baru masuk. Dan kita boleh katalah pendatang tanpa izin. Menceroboh masuk. Kita sedang bercakap bukan tajuk pendatang tanpa izin. Sebab pendatang tanpa izin, dia ada undang-undang dia. Apakah undang-undang dia? Undang-undang dia berada di bawah Akta Immigration. Seksyen 6/1C ada. Seksyen 15/1C ada. Jadi kita ni bukan bercakap tajuk pihak-pihak yang melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Jadi kita kena beza. So kalau tidak orang duk faham, MHO ni PTI. Terang macam mana pun dia duk faham PTI juga. Kita exclude siap-siap kumpulan yang masuk secara pintu tak sah, overstay, itu kumpulan lain. Kita tak pernah pun suruh mereka ni didokumenkan. Mereka perlu mendapatkan documentation mengikut selaras dengan undang-undang yang ada, peraturan-peraturan immigration atau immigration. Kita bercakap mengenai kumpulan stateless. Siapakah kumpulan stateless? Lahir di Malaysia, ada CJ lahir, ataupun kalaupun dia tak ada CJ lahir, dia ada bukti-bukti kelahiran. Ataupun dia mempunyai ibu dan bapa dia mempunyai dokumen-dokumen tertentu. Antaranya yang saya sebut tadi, yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Jadi, bila kita dah sebut perkataan tu,
Maksudnya, kita kena mula memahami wujud dua kumpulan. Satu PTI, pendatang tanpa izin. Satu lagi PDI, pendatang dengan izin. Kenapa saya guna perkataan dengan izin? Sebab ibu dan bapa masuk dengan kebenaran immigration. Dikeluarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Ini kumpulan ni. Jadi kepada mana-mana yang salah faham, saya tak dapat nak fahamkan lagi lah. Ini dah habis terang dah ni. Jadi itu beza. Permasalahan timbul adalah apabila generasi kelima, generasi keenam tidak diberikan dokumen. Nanti Kapten akan ceranglah kenapa tak diberikan dokumen. Semua tu dia akan terangkan secara dia. Jadi naratif yang MHO buat, saya nak ceritakan sikit dia punya kronologi. Pada tahun 2021, permulaan bagaimana MHO terlibat dalam urusan ini adalah kerana terdapat sekumpulan masyarakat stateless yang ditangkap oleh pihak berkuasa dan diletakkan di dalam depoh tahanan dalam tempoh yang lama. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Jadi ibu bapa datang membuat aduan pada kita. Ini cerita kronologi bagaimana kami boleh tiba-tiba bawa kes ni. Bayangkan orang yang mempunyai sijil lahir, katanya dekat dia, kenapa kau tak ada IC? Dia pun jawab, bukan saya tak ada IC je tuan. Datuk dan nenek saya pun tak ada IC. Semua ada sijil lahir. Dia dah generasi yang kelima. Tanpa membuat kesalahan jenayah, tanpa mencuri, tanpa hisap dadah, dia ditahan atas kesalahan dokumen dan diletakkan dalam depo tahanan dalam tempoh yang lama. MHO hantar memorandum kepada KDN, hantar pada Jabatan Ketua Menteri. Akhirnya, Alhamdulillah, terdapatlah pembebasan-pembebasan yang telah dibuat. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Immigration dan juga kepada pihak Jabatan Ketua Menteri kerana membantu memudahkan kumpulan stateless ini dibebaskan atas nama kemanusiaan. Alhamdulillah, kita terima kasih. Apa yang baik kita puji. Setelah itu kami mula mendesak pihak kementerian, iaitu KDN, supaya diberikan satu dokumen identiti. Bermulalah siri MHO memberikan tekanan demi tekanan, bawa hantar memorandum, hantar berkali-kali hantar memorandum. Itu dalam sekitar tahun 2022. Setelah bertalu-talu tekanan dan juga sesi libat urus MHO dengan media, akhirnya pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu yang diketuai oleh Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengeluarkan satu statement. Statement dia kata, Kabinet telah membuat keputusan untuk mendaftarkan masyarakat stateless yang lama. Dia kata dia akan daftar dan dia akan keluarkan kad warga asing. Itu satu pengumuman yang baik pada kami lah. Itu double check balik dalam 2022 statement daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kita pun menunggu-nunggu. Kita pun meneruskan lagi tekanan. Kami tekan di peringkat negeri Sabah pula. Akhirnya ada pengumuman kedua yang baik. Diumumkan oleh Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Betul? Iaitu dia akan pihak kerajaan negeri Sabah akan mengeluarkan satu bentuk pendaftaran masyarakat stateless. Dia namakan Kad Pendataan Digital Negeri Sabah. Ini tahun 2023 ni. Setelah kami dengar benda tu jadi, kami pun happy lah. Bermaksud akan ada satu sesi town hall ke arah warga stateless ini didaftarkan. Ya, ada kronologi daripada 2021 sampai 2023. Pengumuman itu pada kami sudah okeylah. Jadi kami pun mengambil keputusan untuk berdiam diri. Menunggu pihak kerajaan, sama ada pusat ataupun kerajaan negeri, untuk melakukan sesuatu supaya masyarakat stateless yang jumlahnya jutaan ni didaftarkan. Malangnya tuan-tuan, ni sebab tu ada PCR ni. Malangnya tuan-tuan, setelah pengumuman tahun 2023 tadi, sehingga tahun 2026 ni, kami dapat melihat bahawa tidak ada gerakan yang serius untuk mendaftarkan masyarakat stateless seperti mana yang diputuskan oleh Kabinet pada tahun 2022, yang disuarakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin sendiri
dan juga oleh Datuk Seri Jeffrey Ketingan, Timbalan Ketua Menteri pada waktu itu, untuk kumpulan-kumpulan stateless ini diberikan satu identiti. Baru-baru ini terdapat satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Mufti Negeri Sabah sendiri, di mana pihak Mufti Negeri Sabah tadi telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa masyarakat stateless ini atas dasar Islam, atas dasar kemanusiaan, mereka ni perlu diberikan dokumen. Kenyataan daripada Mufti sendiri. Dan dia telah mengandaikan bahawa ada hampir 1 juta. Itu yang menarik perhatian kami. Sebab apa? Kalau biasa orang politik cakap, kita boleh kata ada kepentingan politik. Tetapi kali ini statement tu dikeluarkan oleh Mufti yang menyuarakan keperluan untuk masyarakat stateless ni untuk ada sesuatu dokumen secara kemanusiaan, untuk demi kemanusiaan. Dan kenyataan itu pula lepas itu disokong, dikeluarkan satu statement oleh Datuk Masyong. Datuk Masyong mana? Di dalam Dewan Undangan Negeri, dia mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa dia bersebut perkataan, sebenarnya perkataan itu kita dah sebut. Keperluan MHO sebut sebelum tu, lepas tu dia pun sebut, kita cakap kenyataan dia tu kenyataan yang sama-sama menyokong each other lah. Iaitu keperluan untuk kumpulan stateless didaftarkan dokumen yang dipanggil MyKAS. Inilah hari ini tu ni. Kronologi saya cerita kronologi tu. Pertama kronologi Mufti Sabah sendiri cakap. Diikuti dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan hari ini MHO mengambil kesempatan untuk turut sama menyuarakan terhadap isu stateless. Dan kali ini, naratif yang kita nak bawa adalah lebih clear dan lebih direct. Apa dia? Saya nak sebut dengan begitu clear. Apa yang MHO nak minta, nak merayu kepada pihak kerajaan, supaya masyarakat stateless hari ini yang mencukupi syarat-syarat yang mungkin akan diputuskan, diberi kelonggaran untuk mendapatkan dokumen yang dipanggil MyKAS. Untuk maklumat tuan-tuan, rakan-rakan media semua, MyKAS ni sebenarnya memang dah ada. Kalau kita ikut dari sudut peraturan 5/3 peraturan pendaftaran MyKAS tahun 1990, inilah kuasa yang JPN guna untuk mendaftarkan MyKAS ni sendiri. MyKAS, bagi mereka yang tak tahu, JPN ada mengeluarkan 3 dokumen. Dokumen yang pertama dipanggil dokumen kad IC biru yang dikeluarkan kepada warga negara bagi mereka yang mencukupi syarat. Antara syaratnya apa dia? Ibu warga negara atau bapa ibu warga negara ataupun permastautin tetap. Atau bapa warga negara atau permastautin tetap. Kalau ibu warga negara automatik lah. Kalau bapa warga negara atau permastautin tetap, kena ada sijil nikah sebelum tarikh kelahiran. Itu confirm dah. Secara automatik sudah menjadi warga negara. Kategori yang kedua adalah PR. Dia ada syarat-syarat kelayakan sendirilah. Antaranya kahwin dengan rakyat Malaysia, antaranya pelaburan, antaranya sistem merit dia. Dia ada sistem point dia. Itu yang kedua. Sekarang kita bercakap mengenai dokumen yang sedia ada, iaitu dokumen MyKAS yang telah dikeluarkan oleh pihak JPN. Ini bukan satu dokumen baru. Kalau sebelum ni MHO memperjuangkan masyarakat stateless diberikan dokumen, tapi kita put in general way. Dokumen apa? Satu dokumen identiti. Kerajaan Sabah ambil inisiatif. Hari ini, naratif yang MHO nak bawa adalah tanggungjawab untuk mendaftar masyarakat stateless ini dipertanggungjawabkan di peringkat Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Mengapa saya bercakap begitu? Secara kita faham bahawa untuk meletakkan beban pendaftaran stateless di negeri Sabah itu bukan satu perkara yang senang. Kerana isu yang melibatkan konflik politik, siapa yang bercakap tajuk stateless ni,
kemungkinan besar mungkin dia tak dapat survive dalam pilihan raya. Faham tak? Jadi kalau kita letakkan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan di Sabah, saya rasa benda ni takkan ada penyelesaian. Oleh yang demikian, gesaan kali ini pihak MHO, kami ingin memberikan gesaan terus tanggungjawab untuk mendaftar kumpulan stateless ini dipertanggungjawabkan di bawah KDN. Seperti mana yang diputuskan oleh pihak Kabinet pada tahun 2022 melalui pengumuman Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk mewujudkan kad warga asing. Cuma cadangan balas kami, daripada kita mewujudkan satu lagi kad ataupun satu lagi dokumen warga asing yang boleh menyebabkan ada kos tambahan dari sudut sistem, dari sudut penjelasan dokumen, lebih baik kita manfaatkan dokumen yang setelah sedia ada. Dokumen itu dipanggil dokumen MyKAS, Permestautin Sementara. Permestautin Sementara. Memang kriteria dia mencukupi sebab dia memang dah mestautin pun. Tidak pernah berada di negara lain. Jadi lebih bagus kita keluarkan dokumen MyKAS yang ada, cuma kita longgarkan syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat yang sedia ada ni adalah dia hendak, nombor satu, identiti ibu dan bapa mempunyai dokumen. Macam mana nak ada dokumen? Kan saya kata tadi, IMM 13, nenek moyang dia masuk IM 13. Anak dia tak dapat dokumen, cucu dia tak dapat dokumen. Dia ni adalah generasi yang kelima. Tetapi mempunyai sijil lahir. Dia merupakan cucu cicit kepada PDI, pendatang dengan izin, yang pernah dikeluarkan dokumen. Jadi kalau kita minta salah satu daripada ni ada dokumen, memang agak sukar. Ketat, syarat terlalu ketat. Itu nombor satu. Yang kedua, di dalam MyKAS, dia minta dokumen ibu bapa yang tidak dapat dikenal pasti. Contoh, anak pungut. Dia bagi MyKAS. Tapi kebanyakan masyarakat stateless yang ada, ibu dan bapa dikenal pasti. Ibu dan bapa dikenal pasti. Ada sijil lahir ibu dia. Bapa dia ada sijil lahir. Jadi menyebabkan mereka tak mencukupi syarat. Jadi, cadangan balas MHO, cadangannya adalah dengan menggunakan MyKAS, dengan memberikan nafas baru MyKAS, nafas yang dipanggil humanity friendly. Syarat itu syarat yang lebih mesra kemanusiaan. Syarat yang sedia ada, kurang mesra kemanusiaan. Saya nak bagi tuan perbandingan. Saya setuju kewarganegaraan perlu diperketatkan, okey? Kita ketatkan kewarganegaraan. Kita ketatkan juga PR untuk menjaga national interest. No doubt, ini. Tetapi untuk dokumen MyKAS, kita perlu dilonggarkan. Kita perlu longgarkan sikit syarat bagi IC hijau ni. Lebih mesra friendly, lebih kepada humanitarian friendly ataupun humanity friendly. Demi untuk apa? Demi untuk diberikan masyarakat stateless ni identiti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita memang tak boleh mengeluarkan jumlah jutaan stateless ni keluar daripada Malaysia. Nak letak di mana? Nak bagi ke Filipin. Dia tidak mempunyai kewarganegaraan Filipin. Nak bagi ke Indonesia. Indonesia tidak pernah mengiktiraf dia sebagai warga negara Indonesia. Takkan kita nak buang dia di laut? Faham? Jadi mau tak mau, ini realiti yang kita terpaksa terima. Mungkin saya tahu tajuk ni untuk kita bercakap bukanlah tajuk yang popular. Tetapi realitinya, MHO ni bukan duduk di sini untuk jadi popular. Kerana kami bukan ahli politik. Kami bercakap hari ini adalah tajuk kemanusiaan. Tuan-tuan, dan saya nak bagi tahu tuan-tuan. Adakah kita boleh memilih kita ini anak nak jadi anak siapa? Kalau boleh pilih jadi anak siapa, saya pilih nak jadi anak kerabat-kerabat lah. Tapi ditakdirkan bukan.
Begitulah juga masyarakat stateless ni. Dia ni anak dia bukan penceroboh. Penceroboh ni kena dari luar masuk. Lahir di sini. Sudah tentulah kita perlu bersifat kemanusiaan. Tak dapat bagi IC biru pun tak apa. Tak dapat bagi IC merah pun tak apa. Janganlah tak diberikan sebarang identiti. Kalau kucing pun ada identiti. Kalau barang pun ada serial code tau. Betul? Takkanlah manusia tidak diberikan sebarang identiti. Oleh yang demikian, hari ini kita punya gesaan adalah masyarakat stateless diberikan satu dokumen atas nama kemanusiaan. Dan dokumen itu kita panggil sebagai dokumen MyKAS. Gesaan kita kepada KDN secara direct untuk membuat satu polisi baru untuk melonggarkan syarat MyKAS yang sedia ada supaya boleh meluluskan pendaftaran stateless di seluruh Malaysia yang mencukupi syarat-syarat. Syarat yang pertama, mereka lahir di Malaysia. Syarat yang kedua, mereka tidak mempunyai kewarganegaraan asing. Syarat yang ketiga, ahli keluarga mereka mempunyai dokumen yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia ataupun kerajaan negeri. Dan mereka tidak pernah keluar negara, duduk di Malaysia saja. Jadi kumpulan-kumpulan ini perlu diberikan satu identiti MyKAS atas alasan kemanusiaan. Ini pada pandangan kita dan kita akan meneruskan gesaan kita. Ini adalah pelancaran siri gesaan kita. MSO ni biasanya kalau dia buat PC ni, dia akan ada episode 2, episode 3, episode 4 ni. Lepas ni dia akan ada episode demi episode. Ini adalah permulaan yang bukan permulaan lah. Sambung lah. Sambung. Setelah siri kita yang lama tu tak dapat diteruskan oleh pihak Kerajaan Negeri Sabah. Yang kita mahu adalah kali ini tanggungjawab untuk mendokumenkan stateless ini dibawa ke peringkat KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara iaitu Putrajaya, dan mereka diberikan dokumen MyKAS dan dilonggarkan syarat-syarat MyKAS supaya syarat-syarat itu lebih bersifat mesra kemanusiaan. Itu saja daripada saya. Saya menjemput Kapten untuk memberikan sepatah kata. Assalamualaikum, salam kebangsaan. Saya Kapten Musara Jerry selaku penyelaras MSO Sabah. Pada hari ini saya akan hadir bersama dengan Datuk Hisham untuk menyampaikan sedikit pencerahan mengenai realiti sebenar yang dihadapi oleh masyarakat Sabahan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kebanyakan cik orang Semenanjung, Sabah ini kerajaan Sabah dan rakyat Sabah telah terjerumus dengan perkara ini, masalah ini sejak daripada tahun 70-an lagi. Berdasarkan maklumat yang kita peroleh tahun 1970-an, pelarian daripada Filipina, Selatan Filipina dan juga Kalimantan Utara telah hadir di Sabah selaku pelarian dan diberikan dokumen untuk masuk dengan izin oleh kerajaan berada di Sabah lebih kurang 140,000 kalau tidak silap, 140,000 lebih data yang dikeluarkan oleh pihak immigration. Daripada data ini, dokumen telah dikeluarkan kepada pendatang yang hadir dan waris-warisnya. Masalah yang berlaku sekarang, dokumen-dokumen yang dikeluarkan ini telah dibekukan sepenuhnya bermula daripada tahun 2012. Contoh, saya bagi contoh, sekiranya pelarian itu masuk, dia diberikan IM13. Bila anak dia lahir, anak tersebut juga akan diberikan IM13. Malangnya pada tahun 2012, satu kejadian berlaku di Sabah, betul? Kalau pernah ingat, satu serangan daripada Tuan Wow, kes. Jadi kerajaan Sabah telah mengambil keputusan untuk membekukan semua dokumen yang ada. Bermaksud, bila mana mak bapak memiliki dokumen IM13, dia tidak boleh diwariskan kepada anak. Tidak boleh diwariskan kepada anak menyebabkan anak tersebut tidak memiliki dokumen. Walaupun cukup syarat, bayangkan tuan-tuan pada tahun itu, anak itu berusia 12 tahun. Sekarang 2026, anak itu berusia 24 tahun. Dan mungkin telah berkahwin, disebabkan tidak memiliki dokumen, dia kahwin dengan warga yang sama, masyarakat yang sama, menyebabkan anak cucu dia pun tidak memiliki dokumen. Ini yang berlaku di Sabah. Lambakan ini menyebabkan masalah sosial yang terlalu banyak, masalah keselamatan yang berlaku
yang berlaku dan yang perlu ditangani secara serius. Tuan-tuan bayangkan berapa juta orang yang ada stateless di Sabah. Berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh pihak kerajaan, yang mana masyarakat ini membeli barang-barang bersubsidi tanpa perlu membayar walau satu sen pun kepada kerajaan. Menggunakan semua kemudahan infra yang kerajaan sediakan, yang mana diperolehi daripada cukai tanpa perlu membayar kepada pihak kerajaan. Ini pada sudut ekonomi yang kita tengok. Sedangkan kerajaan Malaysia setiap tahun mengambil 1 juta, 2 juta orang warga pekerja asing di Semenanjung sampai daripada negara sumber, sampai di airport terus diberi permit kerja, diberi permit 2 tahun. Lepas 2 tahun kita sambung jadi PTI. Masalah semakin bertambah. Sedangkan di Sabah kita memiliki lambakan warga asing, golongan stateless yang tidak didokumenkan, menyebabkan masalah sosial bertambah, ekonomi bertambah. Kenapa rakyat Sabah datang ke Semenanjung, tuan-tuan? Kenapa ramai rakyat Sabah berhijrah ke Semenanjung mencari peluang pekerjaan? Disebabkan saingan yang berlaku di Sabah, warga asing dengan gaji RM450 sambut bekerja. Menyebabkan majikan-majikan ini memilih warga stateless ini daripada warga tempatan. Sebab itu ramai yang lari pergi ke Semenanjung. Itu daripada sudut ekonomi. Sekiranya mereka ini memiliki sebarang dokumen yang iktiraf, menyebabkan mereka boleh bekerja secara sah, gaji minimum 1,500 diperketatkan kepada mereka, saya rasa peluang pekerjaan pun setara dengan rakyat Sabah. Jadi warga asing yang mendapat dokumen ini boleh dihantar ke Semenanjung menjadi sumber warga asing, pekerja asing di Malaysia untuk mengurangkan masalah lambakan daripada negara luar. Itu antara masalah ekonomi yang patut kerajaan fikir tangani. Masalah ini telah berlaku di Sabah setelah sekian lama. Banyak kategori stateless ni, kebanyakan orang datang, dia beritahu dia masuk, lepas tu anak beranak, saya beritahu tuan-tuan untuk mendapatkan dokumen juga. Banyak juga kes kahwin campur, lokal kahwin dengan warga asing disebabkan isterinya tidak memiliki dokumen, sedangkan lelaki itu memiliki IC, menyebabkan anak dia tidak mendapat IC. Disebabkan syarat untuk mendapat IC ataupun dokumen, perlulah mendapat sijil nikah sekiranya isteri bukannya warga tempatan. Bagaimana hendak mendapat dokumen kalau mereka tidak ada dokumen? Macam mana mendaftarkan perkahwinan tersebut sekiranya wanita yang dikahwini oleh warga tempatan itu tidak memiliki dokumen? Menyebabkan kahwin kampung, bapa IC, menyebabkan anak-anak yang lahir tidak ada dokumen. Masalah berlaku bila penceraian berlaku. Anak terlampau ramai penceraian berlaku. Keluarga berpisah. Anak-anak ini lahir tanpa dokumen dan akan berumah tangga lagi, tangkap pun susah. Berlaku pada tahun 2021, lambakan kesesakan berlaku di Rumah Merah, iaitu depo tahanan. Setahu yang kita faham, depo tahanan adalah tujuan untuk ditahan untuk tujuan pengusiran. Disimpan sampai 2-3 tahun, selepas itu tidak boleh diusir, dibebaskan semula tanpa dokumen. 2 minggu lagi ditahan balik sebab tidak memiliki dokumen. Itu realiti yang berlaku di Sabah. Isu ini menyebabkan warga asing ini menjadi satu masalah yang sangat besar bagi kalangan masyarakat Sabah, disebabkan tidak ada jalan penyelesaian yang tuntas daripada kerajaan. Kerajaan negeri sentiasa dibebani masalah ini, sentiasa isu sosial berlaku, sedangkan satunya isu ini diselesaikan oleh kerajaan pusat secara keseluruhannya, bukan di Sabah saja, di Semenanjung pun berlaku. Tapi kejadian yang berlaku di Sabah sangat parah. Di sini pelarian diterima start daripada tahun 90. Belum sampai 5 generasi. Tuan-tuan bayangkan yang berlaku di Semenanjung setelah 5 generasi. Orang yang berada di Semenanjung akan merasa keperitan yang berlaku di Sabah, sebab di Sabah sudah berlaku lebih kurang 50 tahun. 70 sampai 20, 56 tahun. Tangkapan dibuat, bila tangkapan dibuat, pihak immigration mengalami kesulitan untuk menghantar. Bila kita menghalau orang, mesti ada negara penerima. Negara penerima pun tidak mengaku ini adalah rakyat, disebabkan tidak memiliki dokumen, disebabkan mereka memiliki sijil lahir di sini. Jadi di manakah warga-warga ini perlu diletakkan? Kita telah menafikan hak mereka selaku kemanusiaan, hak mereka juga dinafikan, tidak ada pendidikan. Tuan-tuan, sekiranya warga asing, stateless, pergi hospital, melahirkan anak, kos hospital dalam 7,000. Belum campur lagi sekiranya anak itu awal, 9 bulan, melahirkan anak awal, 8 bulan, terpaksa disimpan di hospital selama 20 hari. Saya pernah dapat satu kes, disimpan di hospital, melahirkan awal,
8 bulan. Pihak hospital cakap tidak boleh keluar, masuk inkubator. Simpan 1 bulan. Tuan tahu berapa kos? Bila hendak mengeluarkan kos lebih kurang 49,000. Warga asing yang tidak berdokumen di Sabah, golongan masyarakat stateless ini bekerja dengan gaji yang sangat murah. Sebab tidak memiliki dokumen, mereka tidak ada pilihan. Majikan mengambil kesempatan dengan menawarkan gaji yang murah. Okay. Kebanyakan yang untuk kerja restoran 400.5, 450, 500, 600. Itulah bayaran yang dibayar kepada masyarakat stateless. Tidak ada pilihan. Mereka terpaksa kerja. Menyebabkan masyarakat Sabahan pun tidak boleh bersaing sebab majikan lebih kepada ambil yang gaji murah. Sebab itu saya percaya rakan-rakan media yang berada di sini, ramai orang Sabah bekerja di Semenanjung, bekerja di mall. Adakah Sabah tidak memiliki mall? Ada banyak mall. Tapi sebab kita berlawan dengan masyarakat stateless yang ditawarkan gaji lebih murah, majikan mengambil kesempatan, menyebabkan kerugian kepada pihak kerajaan, yang mana masyarakat stateless ini juga tidak perlu membayar cukai. Membeli barang subsidi tanpa perlu membayar cukai, menyebabkan kerugian berlaku. Saya tidak tahu, kalau ada pandai kiralah 50 tahun yang lepas, anggarkan adakah bilion ataupun triliun yang telah kerajaan keluarkan untuk menanggung masyarakat ini tanpa mendapat sebarang balasan. Jadi kita hadir agar pihak kerajaan mendengar suara daripada masyarakat stateless, sedangkan kita ada kad MyKAS. Tujuan MyKAS dibuat ini adalah untuk masyarakat stateless yang tidak memiliki negara. Boleh rujuk dengan pihak JPN, apa ketujuan MyKAS? MyKAS ini adalah digunakan untuk memberikan dokumen kepada orang yang tidak memiliki negara. Masalah sekarang, apabila kita cuba memohon MyKAS bagi pihak, syarat terlampau ketat. Untuk memohon MyKAS, dalam sijil lahir tu, maklumat ibu bapa perlulah tidak diperolehi. Bermaksud kalau mak bapa dia ni ada IM13, ada burung-burung JKM, tulis di sana kan, ada dokumen, dia automatik tidak layak untuk memperolehi MyKAS. Contohnya mak dia ada IM13. Anak sepatutnya dalam sijil lahir ada IM13. Cukup 12 tahun dia boleh apply untuk IM13. IM13 telah dibekukan daripada 2012. Anak ini terpaksa mohon MyKAS. Bila mohon MyKAS, JPN beritahu tidak layak disebabkan mak dia memiliki IM13. Faham? Pergi immigration IM13 beku. Ambil MyKAS tidak cukup syarat. Sedangkan dia ni yang stateless yang berdaftar tau, yang dengan izin. Kita cakap dia dengan izin, kita cakap dia belum dengan izin. Yang cukup syarat pun tidak boleh memiliki dokumen. Apatah lagi yang baru ada sijil lahir, yang telah ditinggalkan, yang kahwin campur. Kita sebut yang cukup syarat sekarang, yang mana mak dia dan bapa dia memiliki IM13 selaku pas pelarian. Dalam sijil lahirnya ada tertulis IM13. Jadi bila masa dia memohon IM13, IM13 telah dibekukan. Ini yang cukup syarat. Bila dia pergi JPN pula untuk memohon MyKAS, tidak boleh disebabkan syarat untuk mendapat MyKAS, mestilah maklumat itu tidak memiliki dokumen. Jadi orang yang cukup syarat dapat stateless, kad pelarian stateless, pun tidak dapat diberikan kad. Tuan-tuan bayangkan lagi yang syarat yang 90%, yang 80%, yang tidak cukup syarat langsung. Lambakan makin berlaku. Jadi kita berharap pihak kerajaan pusat mendengar rintihan ini, pihak MSO Sabah akan terus bekerjasama dengan masyarakat stateless di Sabah. Kami akan teruskan kempen untuk mengambil seberapa banyak data yang ada untuk diserahkan kepada pihak kerajaan. Ikut planning, kalau ikut hatilah atas dasar manusia. Saya mengumpul semua orang masyarakat stateless, saya mau ambil semua sijil lahir orang kita, saya mau timbun di sini. Kita tengok berapa tan muat. Kontainer berapa tan sijil lahir yang cukup. Adakah semua ini tidak layak? Kalau kita kumpul berjuta, mungkin kontainer 40 tan pun penuh. Inilah masyarakat stateless yang berlaku di Sabah, yang mana mereka disering ditindas, diambil kesempatan. Ditipu oleh majikan, ditipu oleh ejen, diambil ke lebih parah kalau ada lagi pihak berkuasa pula yang mengambil kesempatan dengan memeras sudut. Ada juga kes-kes yang berlaku. Jadi masyarakat ini perlulah dibantu. Tuan-tuan bayangkan pada 20 tahun akan datang, kanak-kanak stateless ni disebabkan tidak ada pendidikan, apa akan berlaku pada 20 tahun akan datang. Sekiranya tidak cukup pendidikan, mungkin mereka akan jadi penjenayah, anak cucu masyarakat Sabahan yang akan berdepan dengan mereka semua. Saya percaya ramai rakan-rakan media yang pernah pergi Sabah. Kamu sendiri pun tidak dapat membezakan yang mana rakyat tempatan, yang mana rakyat warga asing. Betul atau tidak?
Bila kamu sampai ni, ramai. Bila immigration sampai, separuh hilang. Kamu sendiri pun tidak dapat membiasakan tau. Jadi, kenapa perlu ambil Bangladesh yang baru sampai? Bila order air, macam Datuk cakap, teh ais kurang manis pun dia suruh tekan. Sedangkan yang di Sabah tu faham bahasa Melayu, faham budaya Malaysia. Bagilah dorang satu dokumen yang boleh menjadikan sumber kepada untuk menampung kekurangan warga pekerja asing di Semenanjung. Sekurang-kurangnya mungkin kerajaan negeri boleh memberikan, okey, bagi satu dokumen, MyKas wajib bayar RM500 setahun selaku levy ataupun pungutan ataupun cukai. Samai sanggup, duit akan masuk balik kepada kerajaan. Sekiranya kita hantar pergi Semenanjung pun, duit gaji akan dihantar kepada keluarga mereka di Sabah. Sekurang-kurangnya ekonomi di Sabah boleh bertambah dengan bertambahnya pendapatan. Banyak isu dia adalah satu saya, dokumen. Jadi kita mohon pada kerajaan pusat, dengar. Kami akan teruskan kempen ini. Kami akan keluarkan lagi banyak video menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat stateless. Kaji, longgarkan syarat. Sebab syarat-syarat sekarang terlalu ketat. Saya bagi tahu, untuk mendapat MyKas satu syarat yang dibuat. Mesti memiliki sijil lahir. Pertama, dalam sijil lahir itu mesti tertulis nama dia lahir, mak bapak ada nama, maklumat lain tidak diketahui. Itu saya boleh apply. Sekiranya bapa memiliki pas pelarian, tidak layak. Macam sebut, mak bapak memiliki IM13, dia tidak layak memohon MyKas. Masalah IM13 telah dibekukan. Semua dokumen telah dibekukan. Jadi apa perlu dibuat? Kalau tuan-tuan menghadapi masalah ni, mak bapak ada IC, tapi buat IC tidak boleh keluar sekarang. Nah, umpama macam tu, mak bapak dia ada IM13, pas pelarian. Bila anak lahir, disebabkan 2012 telah dibekukan, anak tidak boleh memiliki dokumen, tidak boleh bersekolah. Tidak boleh bersekolah, pergi hospital pemahal, tidak boleh bekerja. Kebanyakan mak bapak yang memiliki IM13, yang anak sekarang sudah 18 tahun, 12 tahun, 18, 21, menyimpan anak di rumah takut ditangkap. So, urusan sangat susah. Anak kalau dah 5 orang sebab takut ditangkap, disimpan di rumah. Mak bapak yang sudah tua ni yang pula yang bekerja, bayangkan kesusahan. Disebabkan satu dokumen. Kenapa lihat sangat? Kita ada banyak agensi, beli kelonggaran, bagi agensi-agensi ini buat tapisan. Sekurang-kurangnya data itu kita perolehi. Okay? 5 tahun MyKas diberi. Sekiranya kita cek, lepas 5 tahun kita dapat data cop jari, dalam masa 5 tahun tu boleh pihak JPN boleh bergabung dengan pihak polis untuk dapatkan data-data jenayah. Sekiranya mereka terlibat, senang tinggal tangkap. Sekarang ni mau tangkap pun susah. Besok hari ni pakai nama Ali, besok pakai nama Abu, besok pakai nama Ahmad. Sebab mereka ni tidak ada identiti. Itu yang masalah yang masyarakat Sabah hadapi. Saya rasa masyarakat atau rakyat di Semenanjung masih belum terlihat kesan sebab belum cukup 50 tahun daripada pelarian yang kita terima masuk. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, setelah 50 tahun masyarakat pelarian ini kalau tidak diuruskan dengan baik, apa yang berlaku di Sabah akan berlaku di sini. Belajar daripada kesilapan, selesaikan awal sebelum menjadi parah. Kemanusiaan. Iba pun lawyer di orang Sabah. Saya Iba Sofia sebagai penasihat undang-undang MHO. Tetapi pada hari ini saya bercakap Sabah. Saya bercakap sebagai seorang Sabah, bagi orang Sabah yang telah menyaksikan betapa peritnya kehidupan orang-orang warga stateless ini, warga yang terpinggir, masyarakat yang terpinggir di Sabah. Saya membesar di Sabah, di Kota Bersabah dengan ramai masyarakat yang tidak berdokumen. Mereka datang bekerja, nak datang bekerja dengan kita sebab tak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja di tempat lain. Tetapi ada yang sampai ditipu. Bekerja sebulan, 2 bulan, kononnya akan diberikan gaji tetapi tidak bergaji. Dan mereka ini sebenarnya ada di dalam kalangan sahabat-sahabat saya, merupakan pelajar yang sangat pintar. Excel in their academics. Boleh dapat straight A dalam exam setiap kali peperiksaan. Tetapi selepas 17 tahun tidak boleh melanjutkan pelajaran. Sebabnya tidak ada dokumen. Mereka ini bukannya mereka dipanggil parti, PTI. Tapi sebenarnya mereka merupakan generasi yang keempat, kelima yang sudah tinggal di Sabah. Seperti yang Kapten terangkan tadi, mungkin ada ibu bapa mereka yang datang daripada Filipina disebabkan oleh peperangan, tetapi diberikan IM13.
sampai kepada anak cucu cicit tidak mempunyai dokumen. Saya bawa dia orang, jom kita pergi pekan, jom kita berjalan-jalan. Tidak boleh. Saya tidak boleh jalan, tidak boleh keluar. Sebab nanti saya kena tangkap masuk rumah merah. Faham kan apa masuk rumah merah? Kanak-kanak ini, mereka ditahan masuk ke dalam rumah merah. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Guna akta apa? Guna akta immigration. Sedangkan akta immigration itu kalau kita lihat tidak terpakai kepada warga negara, warga stateless, warga masyarakat yang tidak berdokumen. Kalau kita tengok akta immigration, mereka yang tinggal tanpa permit yang sah, overstay dan juga tanpa mempunyai dokumen. Tapi mereka ini tidak berdokumen. Tetapi kenapa perlu ditahan? Sebab saya sebagai peguam, kalau kita bercakap mengenai kemanusiaan, human rights, basic rights untuk hidup, rights to live. Tapi mereka tidak ada rights to live langsung. Pendidikan, dari segi sosial, ekonomi, semua mereka tidak dapat. Jadi apa yang kita menggesa Kerajaan Persekutuan hari ini untuk melonggarkan syarat-syarat MYKAS untuk diberikan kepada masyarakat stateless. Bukan sahaja di Sabah, saya percaya ada di Semenanjung. Sebab baru-baru ini saya ada anak guam yang datang ke sini untuk memohon nasihat guaman. Tidak ada dokumen. Saya tanya macam mana sekolah? Tak boleh sekolah. Saya tanya mak dia, Puan macam mana? Budak ni dia nampak pandai. Saya terpaksa bekerja tanpa bercuti. Untuk apa? Untuk hire private tutor. Untuk anak itu saja. Terus saya percaya ini bukanlah isu yang terpencil di Semenanjung. Walaupun di Sabah sebenarnya agak famous lah. Dan tidak ada orang yang mampu untuk membawa isu ini. Jadi saya rasa secara ringkasnya, saya menggesa lah Kerajaan Persekutuan untuk melonggarkan syarat-syarat MYKAS, diberikan dokumen kepada masyarakat yang terpinggir, yang tidak berdokumen ini, memberikan mereka rights ataupun satu identiti untuk tinggal di Malaysia saja. Kalau tanya saya, kalau kenyataan Mufti hari itu, dia cakap sejuta. Tapi kalau kajian lapangan, kajian lapangan kami lah. Sebab bila kita buat konten, saya ada satu keluar konten, kita tolong orang bawa pergi JPN, buat MYKAS, banyak berhubung. Kebanyakan kalau daftarkan yang kenyataan dikeluarkan 1.2 juta. Tapi dalam 1.2 juta ni, ada ahli keluarga beritahu, Puan, saya punya anak ada 10 orang. Yang sempat buat sijil lahir 4 orang. Yang 6 tidak sempat disebabkan tidak pergi hospital. Saya tanya kenapa tidak pergi hospital. Kos hospitalnya mahal, tuan, tidak mampu dibayar. Jadi kalau lahir di rumah. Jadi yang dikeluarkan ini berdasarkan data JPN, saya rasa kemungkinan sebab mana sijil lahir dikeluarkan tapi tidak membuat IC, kemungkinan dapat data dari situ. Sekiranya data 1.2 itu betul, times 2 lah. Sebab ada yang tidak didaftarkan. Maksudnya lahir di rumah, tidak cukup syarat untuk mendapatkan sijil lahir. Sebab sijil lahir dia kena ada surat hospital. Tapi saya bagi tahu, dengan gaji 450, 500 ringgit, 600 ringgit, mampu atau tidak golongan ini pergi hospital untuk melahirkan anak di hospital dengan bayaran 7,000, 8,000, 9,000, saya rasa minimum 7,000. Jadi masyarakat stateless ni mungkin ada yang kategori berduit, tapi mungkin banyak juga yang di bawah M40. Jadi yang M40 ni memang tidak akan mampu lah. Saya heran kenapa macam kerajaan sekarang dia lebih suka bawa masuk Bangladesh. Saya bagi analogi mudah. Bangladesh katalah dia bekerja, gaji dia 1,700. Basic 1,700. Campur OT 2,500. Saya yakin dia hanya akan spend kat Malaysia ni lebih kurang dalam 700-800 ringgit. Bermaksud akan ada 1,500 ringgit dibawa ke Dhaka. Kalau kita ambil masyarakat stateless, saya yakin 1,500 ni dapat diselamatkan dan akan dibelanjakan tak jauh pun di Lahad Datu. Di Lahad Datu disandarkan. Kalau kita bagi MYKAS ni, saya ingat bagi dalam masa 6 bulan ke setahun, Lahad Datu punya kedai semua akan maju. Sebab MYKAS ni akan kejar dan dia akan transfer duit kepada keluarga yang dekat Lahad Datu. Lahad Datu ni, by the way, still Malaysia. Faham tak? Mana lagi bagus? Wang warga asing dibelanjakan di Dhaka ataupun wang warga stateless ni dibelanjakan di Semenanjung ataupun di Sabah. Jadi naratif mudah, logik mudah.
pertanyaan kita very simple. Mengapakah begitu kerajaan mahukan warga asing daripada jauh di luar negara di Dhaka, sedangkan yang depan mata kita ni ada untuk mereka didokumenkan untuk menjadi alternatif kepada tenaga kerja yang dibekalkan oleh negara-negara sumber seperti Nepal, seperti Myanmar, seperti Bangladesh. Jadi saya harap pihak KDN dapat mempertimbangkan permintaan pihak kami. Kami bukan NGO yang baru bercakap tajuk ni. In fact, kami dah bercakap daripada tahun 2021. Mengapa kami henti? Kerana kami nampak ada satu usaha dibuat oleh kerajaan dan kami melihat bahawa usaha-usaha itu telah dihentikan. Dan kami akan terus berusaha atas nama kemanusiaan untuk pihak kerajaan melonggarkan syarat yang diada. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan.